Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Yeli di Serang FM, Jauh Mata Dekat di Hati. Hai, apa khabar bercerita semua saya sahabat Yeli. Kenalan Yeli di luar sana. Seperti biasa, Yeli sentiasa mendoakan agar semua ceria-ceria, happy-happy, sehat walafiat dan sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah bertemu kembali bersama Yeli di Serang FM. Untuk hari ini 15 Syawal 1446, Yeli menerima satu mesej yang datangnya daripada kenalan Yeli, daripada Datuk Johari Wahab, di mana Datuk Johari Wahab menghantar satu catatan ringkas tetapi begitu menarik. Jadi Yeli ingin berkongsi catatan yang telah dibuat oleh kenalan Yeli, Datuk Johari Wahab. Okey, kita dengar bersama yang Yeli akan membacakan. Catatan sunyi seorang musafir. Begitulah bunyi tajuk catatan daripada kenalan Yeli, Datuk Johari Wahab. Pagi ini aku bangun seawal jam 4 pagi. Gelap masih menyelimuti bumi, namun cahaya kecil di dada mula menyala, mengingatkan aku tentang amanah perjalanan yang menanti. Jakarta menjadi destinasinya dan KLIA menyambut langkahku yang perlahan tetapi pasti. Penerbangan dijadualkan pada jam 7 pagi, namun dimaklumkan aku retime ke jam 8 pagi. Masa berubah, namun aku tidak mengeluh. Sebaliknya, aku melihatnya sebagai ruang tambahan yang Allah kurniakan, ruang untuk mendekat kepadanya, untuk menyusun semula nafas, niat dan harapan. Selesai urusan check-in dan luggage drop, aku segera menuju ke surau KLIA. Di sana, aku menunaikan solat subuh secara berjamaah, sebuah hikmat yang jarang hadir dalam perjalanan yang tergesa. Bacaan iman yang tenang menyejukkan jiwa dan sujudku terasa lebih daripada biasa. Ada sesuatu tentang pagi ini yang begitu menyentuh. Usai solat, aku memilih bersarapan di Grandma Restoran sendirian. Tiada teman berbual, namun aku tidak kesunyian. Malah dalam tubuhku yang tenang, aku merasa seperti sedang berbicara dengan alam, memahati manusia yang lalu lalang, meneka kisah di sebalik wajah-wajah yang aku temui. Hari ini, aku melangkah seorang diri, namun kesendirian ini tidak mengimpit. Ia mendidik, ia mendewasakan, ia membuka ruang untuk aku lebih jujur dengan diri sendiri, lebih dekat dengan pencipta dan lebih menghargai setiap nafas yang masih dipinjamkan. Kerana kadang-kadang sebuah perjalanan ini bukan tentang tempat yang dituju, tetapi tentang apa yang kita pelajari sepanjang jalan. Ikhlas daripada Datuk Johari Wahab. Itulah dia sedikit catatan daripada Datuk Johari Wahab. Sekian saja daripada Yeli di Serang FM, Jauh Mata Dekat di Hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.